Tiba keluar pintu macam Doraemon. Assalamualaikum, hai. Hari ni kita nak pergi healing satu tempat sambil celebrate our anniversary dekat dalam Johor je. Sebelum kita nak check in, kita nak pergi makan and kita nak round-round area dekat situ. Sekarang kita kat Forest City. Tempat dia memang cantik sangat, tapi tak ada orang kan sini kan. Baik, dekat sini ada mixu tak tahu. Saya punya peach me shake, my husband kiwi creamy. Yay! Kiwi. I think my kiwi yang sedap. Sedap. Minum teh panas-panas. Bukan minum ni panas-panas, minum dalam cuaca panas sedap. Kat sini ada My News. So nak beli apa-apa boleh lah. My husband bawa ke Forest City Golf Resort. Kita dapat check in awal. Sekarang baru pukul berapa? 1:30. Baru pukul 1:30. Bilik dah ready. Yay. Jom kita tengok bilik. Wow, cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. So this is the room. Sini katil dia. Ada TV. Ada meja dekat sini. Tapi tak ada cermin kat sini. Cermin kena dekat depan toilet sana. So, ada kerusi satu. Dua kat sini. Sini punya balcony. Ada kerusi, meja dekat luar. So
So ni masuk dalam. Biliknya sangat luas, cantik. Ada kipas juga. Ada drinking water kat sini. Tak boleh buka pun. Tea, coffee, kettle, fridge. Okay. Almari. Ada hanger, ada bathrobe, iron board, safety box, ada iron. Okay, ni laundry bag. Ni ada slipper hotel. Ni cermin. Dekat sana tadi tak ada cermin, so nak pakai tudung ke nak make up ke kena tengok cermin ni. Ataupun dekat toilet. Tada! Wah, ada bathtub yang comel. Okay, ada bathtub. And cermin kat sini. Kat sini ada shaving cream, ada brush gigi, ada sikat. Okay, ada another cermin kat sini. So nak make up bolehlah dekat toilet. Okay. Okay, ada hair dryer juga. So this is the shower. Pintu dia slide tau. So ada conditioner, lotion, shampoo, body wash. Now kita nak pergi tengok swimming pool dengan gym. Oh, gym swimming pool kat sini. Wow. Tiba-tiba keluar pintu macam Doraemon. Asyuh. Cantik. This is the swimming pool. Cantik sangat. Cantik gila guys. Mata kita pun rasa macam oh sedapnya tengok pemandangan. Ada macam hijau, biru. Kat depan ni tempat orang main golf. Tengok. Cantik sangat-sangat tempat golf ni. Okay, so kita nak balik bilik rehat. So petang ni kita akan main gym and kita pergi mandi swimming pool. Hi, we are back. Allah. Sekarang kita nak pergi main gym and then kita akan go for swimming. Sekarang pukul 5.15 kot kan? 5.20. 5.20. Kita dah main gym now. Time for swimming. Okay. Sekarang kita swimming time. Tadi kita dah main gym for view dekat sini kan memang cantik gila. Kolam dia besar. Now nak pergi dinner. Ikutkan tadi nak
room service je. Lamp ni ada ke? Thank you. Kita dah order makan. Kita tengok apa yang kita order. This is pasta salmon. And Harik punya grilled beef burger. Jom kita makan. Okay. This is the salmon. Salmon sedap. Pecah, manis. Macam buat kaya. Kita dah habis makan. Now kita jalan nak pergi tengok kereta. Sekarang tengah gelap tau. Ni guna flash handphone. Baru nampak. Sekarang dah kenyang belum? Sudah kenyang sangat. Kita orang ingatkan tak cukup ni. Itulah yang nak beli Maggi. Nak beli tak jadi sebab portion dia banyak juga. Esok pagi kita ada breakfast. Kita tengok breakfast macam mana hotel ni sediakan. So jumpa hari esok. Good morning. Sekarang kita nak pergi breakfast. Kambing masak hitam. Mana kambing? Masak hitam. Orang kahwin. Ya, ada vegetarian. Ada vegetarian. Vegetarian kan? Sedap. Dia bukan Nutella. Apa? Ni sup macam Asian ni. My husband suruh rasa hot chocolate. Dia kata sedap. Okay? Dia mesti terangkat ni. Terangkat lah. Sedap. Dia macam dark chocolate ke? Kita dah ready nak check out. See you on my next video, my new vlog. So bye. Assalamualaikum.